Mereka tinggalkan dia hidup-hidup dalam kemah, masih bernafas. 10 Ogos 1986. Kem 4, K2. 26,000 kaki. 5 pendaki yang masih mampu berdiri terpaksa memutuskan sama ada menyelamatkan dia bermakna mereka semua akan terkorban. Selamat datang ke pinggir paling ekstrim, di mana risikonya tinggi tetapi tiada siapa, cuma tajuk berita. Pada pagi 10 Ogos 1986, Kurt Diemberger membuka zip kemahnya pada ketinggian 26,000 kaki dan memandang keluar ke arah keadaan yang benar-benar mengerikan dengan hujan batu, salji dan angin yang bertiup melintang melebihi 100 batu sejam. Salji yang tidak pernah berhenti turun selama 4 hari. Dan entah bagaimana, apa yang sedang berlaku di dalam kemah itu dan 2 kemah lain yang didirikan beberapa kaki jauhnya adalah lebih teruk daripada kekacauan di luar. Kerana di situ terdapat 7 orang antara pendaki gunung terbaik yang masih ada benar-benar terperangkap. Dapur mereka telah kehabisan bahan api beberapa hari sebelum itu. Itu bermakna tiada makanan panas dan tiada cara untuk mencairkan salji menjadi air minuman. Mereka sedang mati perlahan-lahan. Seorang pendaki sudah tidak mampu berdiri tanpa bantuan dan seorang lagi batuk dengan begitu kuat sehingga setiap nafas kedengaran seperti dia sedang lemas. Di dalam kemah itulah kisah ini berakhir. Untuk memahami bagaimana keadaan menjadi begitu, kita perlu kembali 6 minggu ke belakang. 17,600 kaki di kem pangkalan K2. Kurt adalah satu-satunya lelaki di dunia yang pernah membuat pendakian pertama di 2 puncak berbeza setinggi 26,000 kaki. Dan di sisinya, sepanjang perjalanan itu ialah Julie Tallis. Mereka berdua menggelarkan diri mereka sebagai pasukan penggambaran tertinggi di dunia. K2 sepatutnya menjadi gunung ketiga yang mereka rakam bersama. Mereka tidak tahu ia akan menjadi yang terakhir bagi salah seorang daripada mereka. Apabila Kurt dan Julie melihat sekeliling kem pangkalan, mereka sedar mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelum ini. Ini bukanlah kumpulan kecil, 2 atau 3 kemah ekspedisi yang biasa mereka lihat di gunung-gunung terbesar dunia. Tidak, ini kelihatan seperti sebuah kampung. Kemah-kemah berwarna terang terbentang hampir satu batu merentasi glasier yang retak. Radio-radio berbunyi dalam bahasa Inggeris, Poland, Itali, Perancis, Jerman dan Jepun. Pendaki-pendaki berjalan antara kem, meminjam peralatan, bertukar laporan cuaca dan berkongsi secawan teh. Di mana-mana Kurt memandang, dia mengenali seseorang. Secara kebetulan, Kurt dan Julie tiba tepat pada masanya untuk merakam musim yang memecah rekod dengan kamera. Kerana pada tahun biasa, gunung yang terpencil dan begitu menakutkan ini hanya menerima 1 atau 2 pasukan sepanjang musim. Tetapi pada musim panas ini, kerajaan Pakistan telah mengeluarkan jumlah permit mendaki yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Terdapat 9 ekspedisi berasingan yang semuanya berhimpit-himpit di lembah yang sejuk beku yang sama. Semuanya berada di sini serentak, merancang untuk mendaki gunung yang sama dalam tempoh cuaca baik yang singkat. Sebahagian daripada mereka mendaki dengan peralatan yang minimum, manakala yang lain pula sedang mengintai laluan baru yang tidak pernah dicuba sebelum ini. Ruang yang sesak, laluan baru dan banyak tekanan. Tak perlu jadi saintis roket untuk tahu bahawa sesuatu yang buruk akan berlaku tidak lama lagi. Dan pada pagi 21 Jun, memang sesuatu yang buruk berlaku. Sebuah ekspedisi Amerika yang terdiri daripada 9 pendaki dari barat Laut Pasifik yang diketuai oleh seorang lelaki berumur 35 tahun bernama John Smolik sedang bersiap sedia untuk melakukan sesuatu yang legenda. Mereka tidak datang jauh-jauh ke Pakistan hanya untuk beratur di laluan biasa yang sesak. Kini, mereka sedang menatap satu laluan yang belum pernah didaki langsung, dikenali sebagai Magic Line. Magic Line pada dasarnya adalah laluan halangan setinggi pencakar langit yang ganas daripada batu dan ais. Percubaan untuk mendakinya adalah seperti cuba mendaki satu permukaan yang curam, bumbung licin yang curam dengan permukaan yang rata. Dinding bata menegak setiap beberapa ratus kaki. Beberapa tahun sebelum itu, Reinhold Messner, yang boleh dikatakan pendaki gunung terhebat yang masih hidup, telah meninjau laluan yang sama ini secara terbuka berundur dan mengatakan sebarang cubaan untuk mendakinya adalah mustahil. Tetapi, John Smolik dan rakan sepasukannya yang berumur 34 tahun, Alan Pennington, mereka tidak bersetuju dengannya. Mereka mahu melakukan perkara yang mustahil. Dan menjelang minggu ketiga musim itu, John dan Alan telah berjaya mendaki cerun bawah sehingga kira-kira 20,000 kaki. Mereka berada tepat di mana mereka perlu berada. Dan sekitar jam 5.50 pagi, itu John dan Alan sedang bergerak di bawah Negra Dukol. Ia tidak kelihatan terlalu menakutkan di atas peta. Tetapi dalam kehidupan sebenar, ia adalah salah satu tempat di K2 di mana anda akan cuba melalui tempat itu secepat mungkin. Lihat, K2 adalah gunung yang sangat curam. Berbeza dengan cerun salji yang panjang dan landai seperti Everest, K2 memaksa pendaki berada betul-betul di bawah dinding batu besar yang longgar dan hanya diikat bersama oleh ais dan salji. Apabila matahari pagi memanaskan tebing-tebing itu atau apabila suhu berubah secara semula jadi, gam beku itu mula menjadi lemah. Dan apabila sesuatu terlepas, satu-satunya arah ia boleh pergi adalah terus ke bawah. Kadang-kadang hanya beberapa batu yang terlepas. Kadang-kadang pula, satu bahagian gunung runtuh. Dan pada pagi itu, itulah yang sebenarnya berlaku. Tinggi di atas 2 lelaki itu. Pada pagi 21 Jun 1986, seketul batu besar terlepas dari cerun atas gunung itu. Dan ketika ia jatuh tanpa amaran,
Ia menghentam timbunan salji di bawahnya, merobek seluruh lapisan salji dan ais dari cerun itu. Dalam beberapa saat, apa yang bermula dengan satu batu jatuh telah menjadi satu longsoran salji besar yang meluncur laju terus ke arah kedua-dua lelaki di bawah Negrado Col sebelum mereka sempat bergerak. Tiada tempat untuk bersembunyi, tiada tempat untuk lari. Runtuhan itu menyapu kedua-dua lelaki tersebut dengan ganas sehingga mereka terpelanting keluar dari permukaan gunung. Pendaki dari pasukan berdekatan yang melihat kejadian itu segera bergegas ke kawasan tersebut untuk mencari mereka. Dan kira-kira 3 jam kemudian, mereka berjaya mengeluarkan mayat Alan Pennington dari salji. Tetapi runtuhan salji itu telah melanda dengan begitu kuat sehingga John Smolik terkubur jauh di dalam ais. Mayatnya masih berada di K2, entah di mana. Kematian mereka adalah yang pertama pada musim itu. Dan saya akan berterus terang dengan anda, tiada siapa yang terkejut. Lagipun, mereka sengaja mencuba salah satu laluan yang paling berbahaya dan belum pernah didaki di salah satu gunung paling berbahaya di dunia. Apa yang berlaku di sana memang tragis, sudah tentu. Tetapi ia juga masuk akal. Orang Amerika yang terselamat mengemas kemah mereka dan pulang ke rumah. Tetapi bagi berpuluh-puluh pendaki lain di kem asas pada musim itu yang mendengar berita tersebut, logiknya ialah, kami mengambil laluan biasa. Itu tidak akan berlaku kepada kami. Mereka ternyata sangat silap. Kerana laluan biasa yang mereka maksudkan itu dipanggil Abruzzi Spur. Ia mendaki melalui bahagian utara gunung dan itulah laluan yang hampir setiap pendaki yang berjaya sampai ke puncak K2 telah lalui. Tetapi memanggil Abruzzi Spur sebagai laluan biasa adalah seperti memanggil ikan jerung putih besar sebagai ikan biasa. Abruzzi itu sendiri ialah rabung batu yang panjang yang naik hampir tegak di sisi gunung. Bayangkan mendaki tulang belakang sebuah piramid gergasi. Untuk bergerak ke hadapan, pendaki perlu menarik diri mereka naik melalui cerobong batu yang hampir menegak, melintasi cerun curam ais biru yang keras dan bergerak di sepanjang tebing sempit dengan jurang ribu-ribu kaki di bawah boot mereka. Ia perlahan dan meletihkan. Tetapi berbanding dengan Magic Line dan pilihan lain, ini adalah cara paling selamat untuk naik dan turun. Atau sekurang-kurangnya sepatutnya begitu. 2 hari kemudian, pada 23 Jun, Abruzzi Spur dipenuhi dengan pendaki yang mengejar pendakian ke puncak yang selamat dan bersejarah seperti itu. Dan untuk beberapa jam, ia sebenarnya kelihatan seperti pilihan yang selamat adalah pilihan yang betul. Perlahan-lahan, tali demi tali, para pendaki ini terus mendaki lebih tinggi. Ia adalah kerja yang sukar dan membosankan. Tetapi semuanya berjalan mengikut rancangan. Dan antara para pendaki yang membuat kemajuan stabil pada hari itu ialah sepasang suami isteri dari Perancis bernama Maurice dan Lillian Berat. Maurice sudah pun menjadi salah seorang pendaki gunung terkuat di Perancis. Lillian pula sama tekadnya. Bersama-sama, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mendaki beberapa gunung paling sukar di Eropah. Rakan-rakan menggambarkan mereka sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai pasangan pada altitude tertinggi di dunia. Jika salah seorang mendaftar untuk ekspedisi, yang seorang lagi biasanya tidak ketinggalan. Dan K2 sepatutnya tidak berbeza. Kerana tidak seperti orang Amerika, keluarga Berat bergerak dengan tali tetap yang sudah dipasang. Mendaki dengan mantap dari satu kem ke satu kem, sama seperti berpuluh-puluh pendaki lain di sekeliling mereka. Dan memang ada berpuluh-puluh pendaki lain yang mendaki dengan cara ini. Kerana hakikatnya, tentang mendaki, K2, ialah anda tidak boleh terus berjalan ke puncak setinggi 28,251 kaki. Itu dalam satu percubaan. Tiada tubuh manusia yang mampu menanggungnya. Jadi gunung itu dibahagikan kepada beberapa kem, disusun sepanjang laluan seperti hentian rehat di tangga yang sangat-sangat panjang. Pada 23 Jun, keluarga Berat bergerak naik dengan tujuan yang jelas. Mereka sudah berada di gunung itu selama berminggu-minggu. Ini adalah pendakian ke puncak dan kira-kira 30 minit selepas pukul 12, mereka akhirnya berjaya. Lillian adalah wanita kedua dalam sejarah yang pernah menjejakkan kaki di puncak K2. Suaminya Maurice juga berada di situ bersamanya. Segala usaha yang telah dilakukan oleh keluarga Berat sepanjang beberapa bulan lepas akhirnya membuahkan hasil seperti yang sepatutnya. Ia pasti merupakan salah satu perasaan terbaik di dunia. Tetapi berdiri di puncak sebenarnya hanyalah separuh daripada tugas. Dan keluarga Berat telah melakukan banyak usaha untuk sampai ke sini. Malam sebelumnya, di kem tertinggi, Maurice dan Lillian sebenarnya tidak tidur kerana kemah mereka di sana tidak mempunyai beg tidur yang sesuai. Jadi, daripada berehat seperti yang sepatutnya dilakukan oleh setiap pendaki sebelum hari paling sukar dalam keseluruhan ekspedisi, keluarga Berat menghabiskan sepanjang malam itu berjaga, menggigil, hanya cuba mengekalkan haba badan yang masih ada. Berdiri di atas sana pada pukul 12 tengah hari, tangan diangkat, kamera dikeluarkan. Lillian dan Maurice rasa semua kesulitan itu berbaloi dan mungkin bagi mereka memang begitu. Tetapi ia juga bermakna badan mereka sudah pun menanggung kekurangan rehat. Ini sebenarnya kesan kekurangan rehat yang terkumpul. Dan disebabkan keterujaan serta adrenalin, kesan seperti itu tidak begitu terasa semasa mendaki. Ia akan muncul apabila tiba masa untuk turun di kawasan yang paling menghukum pendaki yang keletihan. Mereka mula turun pada petang itu selepas 12.30 dengan menggunakan tali tetap yang sama yang mereka panjat tadi. Dan mereka bukan bersendirian. 3 lagi pendaki, seorang lelaki Perancis bernama Michel Parmentier
dan dua pendaki Spanyol, Maria Brigo dan Josema Casimiro, juga sedang turun pada hari itu dari usaha ke puncak yang sama. Dan di suatu tempat dalam perjalanan turun, cuaca berubah menjadi buruk dan keadaan menjadi sangat teruk sehingga kelima-lima pendaki terpaksa membina tempat perlindungan sementara dengan segera di lereng atas K2. Bunyinya hebat. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah mengorek lubang cetek di dalam salji, duduk dan berdoa agar anda tidak mati kesejukan sebelum matahari terbit semula. Mereka semua entah bagaimana berjaya bertahan malam yang membeku itu di luar. Tetapi apabila pagi akhirnya tiba, keadaan tidak menjadi lebih baik. Cuaca memang teruk. Penglihatan sangat buruk sehingga anda tidak dapat melihat orang yang hanya beberapa kaki di hadapan anda. Kumpulan itu mula meraba-raba menuruni gunung. Walaupun begitu, kerana tinggal di situ bermakna kematian pasti. Malangnya, dalam kekacauan salji yang bertiup semasa menuruni gunung, perkara itu berlaku. Morris dan Lilian Berard terpisah daripada kumpulan. Itu sahaja maklumat khusus yang direkodkan. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya berlaku. Oleh kerana tiada panggilan radio terakhir atau panggilan meminta bantuan, seolah-olah gunung-gunung itu sendiri yang memutuskan mereka tidak akan pergi. Apabila Michael Parmentier berjaya turun, dia membunyikan amaran memang betul. Tetapi memang tiada sebarang usaha menyelamat kerana, maksud saya, apa yang perlu diselamatkan. Malah dia sendiri tidak tahu di mana mereka terpisah. Dan ini berlaku pada tahun 1986. Pada masa itu, tiada peralatan penyelamat berteknologi tinggi. Mayat Lilian ditemui beberapa minggu kemudian ribuan kaki di bawah di kaki gunung itu. Ais telah menelan Morris dan mayatnya tidak akan ditemui sehingga jauh kemudian. Apa yang berlaku pada detik-detik terakhir mereka bukanlah sesuatu yang boleh dijawab oleh mana-mana laporan. Apa yang kita tahu ialah 4 pendaki paling elit di dunia telah meninggal dunia dalam masa kurang daripada 3 minggu. Dan lihat, sementara semua orang tahu K2 ialah gunung yang ganas dengan kadar kematian kira-kira 1 kematian bagi setiap 4 pendakian yang berjaya. Angka itu telah menakutkan ramai pendaki. Tiada pendaki pernah melihat musim seperti ini. 4 daripada pendaki terbaik dunia kini telah mati dan musim itu belum pun sebulan bermula. Mereka langsung tidak tahu keadaan akan menjadi lebih buruk. Anda mungkin fikir, selepas kehilangan orang Amerika di Magic Line dan melihat keluarga Berard hilang di laluan yang kononnya selamat, pendaki lain di gunung itu akan mengalah dan pulang ke rumah. Tetapi 2 pendaki dari ekspedisi Poland langsung tidak memberi perhatian kepada Abruzzespur. Mereka sebenarnya sedang memerhati bahagian lain gunung itu sepenuhnya. Nama mereka ialah Jerzy Kokutska dan Tadeusz Piotrowski dan mereka menumpukan perhatian kepada muka selatan K2. Dan jika Abruzzespur adalah tangga, K2, muka selatan pula adalah dinding depannya, hampir 2 batu panjang dan terdiri daripada batu longgar serta ais yang tergantung. Tiada tali tetap di laluan ini kerana ia tidak pernah didaki sebelum ini. Setiap inci kemajuan perlu diusahakan dengan tangan sendiri, dengan kapak ais dan krampon di atas permukaan yang begitu curam, sehingga apa saja yang terlepas akan jatuh terus ke bawah, seperti kertas yang dilempar dari atas meja rata. Mencubanya sangat berbahaya. Jerzy dan Tadeusz tetap melakukannya. Jerzy sedang dalam misi legenda untuk mendaki ke semua 14 gunung tertinggi di dunia. Dan K2 akan menjadi yang ke-12 baginya. Dan Tadeusz sudah pun merupakan salah seorang pendaki musim sejuk yang paling dihormati ketika itu. Ini akan menjadi satu lagi pencapaian hebat dalam rekodnya jika dia berjaya. Dan mereka tidak melakukannya secara besar-besaran. Kebanyakan ekspedisi di K2 pada musim panas itu menggunakan beberapa kem, pendaki tambahan dan peralatan yang disimpan lebih awal di atas gunung. Jerzy dan Tadeusz memilih untuk mendaki di bahagian selatan, gaya Alpine, tanpa oksigen berbotol dan hanya membawa apa yang muat dipikul di belakang. Satu-satunya peralatan yang mereka kongsi ialah tali sepanjang 70 kaki di antara mereka untuk seluruh dinding itu. Dan mereka benar-benar berjaya melakukannya. Pada 8 Julai, jam 6.25 petang, selepas beberapa hari mendaki, mereka berdua berjuang menaiki permukaan curam itu dan berjaya sampai ke puncak K2. Ia merupakan pendakian pertama di muka selatan itu dalam sejarah. Ia adalah satu pencapaian yang sangat besar dan menakutkan. Malah, laluan ini tidak pernah diulangi sehingga hari ini. Ini adalah kisah terbaik di gunung itu sepanjang musim. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah turun semula. Namun, untuk turun bukanlah semudah mengikut semula jejak mereka. Bahagian selatan yang baru saja mereka daki itu tidak sesuai untuk turun. Jadi Jerzy dan Tadeusz memutuskan untuk turun melalui laluan standard Abruzzespur sebagai gantinya. Di atas kertas, ia kedengaran seperti jalan pulang yang paling selamat. Masalahnya, apabila mereka sampai ke Abruzzi, kedua-dua lelaki itu sudah hampir kehabisan tenaga. Mereka sudah mendaki selama beberapa hari di bahagian selatan tanpa rehat yang cukup, tanpa oksigen berbotol dan hanya dengan makanan serta air yang mampu mereka bawa di belakang. Ini adalah 2 lelaki yang bergerak dengan sisa tenaga, berharap laluan yang lebih mudah itu cukup untuk membawa mereka pulang selebihnya. Pada 10 Julai, masih menuruni Abruzzi, mereka akhirnya sampai ke bahagian yang sangat curam ini yang dipanggil ais kalis peluru oleh pendaki. Pada ketinggian sekitar 26,000 kaki,
Ais di sini sangat kuno dan keras, sehingga terasa seperti kepingan kaca padu. Anda perlu menendangnya dengan segala sisa tenaga hanya untuk meninggalkan calar. Untuk turun cerun seperti ini dengan selamat, Anda memerlukan tali. Thaddeus meminta tali yang mereka kongsi daripada Jersey supaya mereka boleh menurunkan diri dengan berhati-hati. Dan pada ketika itulah, Jersey sedar dia tidak membawanya. Dalam keletihan yang melampau dan memeningkan fikiran, dia secara tidak sengaja telah meninggalkan tali itu di kem sementara terakhir mereka di Ending Selatan. Mereka sedang berdiri di atas tebing curam tanpa sebarang jaring keselamatan. Satu-satunya pilihan mereka ialah memanjat turun ais licin itu, hanya bergantung pada apa yang mereka pakai, iaitu sejenis peralatan yang dipanggil crampon. Ini adalah rangka logam berat dengan duri tajam seperti pisau yang diikat ketat pada tapak kasut mendaki anda. Apabila anda menendang ke dinding ais, duri-duri itu akan mencengkam dan bertindak seperti platform logam kecil untuk anda berpijak. Oleh kerana mereka tidak mempunyai tali pengikat itu sahajalah yang menahan mereka pada gunung. Jersey dengan berhati-hati menuruni ais terlebih dahulu, menguji setiap tempat pijakan sebelum mempercayakan berat badannya padanya. Menjerit kepada Thaddeus di atas supaya bergerak sedikit ke kiri menuju kawasan ais yang kelihatan sedikit kurang ganas berbanding yang lain. Thaddeus mula turun di belakangnya. Dan kemudian, Jersey terdengar bunyi pelik di atas sana. Apabila dia melihat ke atas, dia nampak Thaddeus melayang di udara. Tangan terbuka, seolah-olah dia masih cuba untuk berpaut pada sesuatu yang sudah tiada lagi. Salah satu kramponnya telah tercabut dari bootnya. Dan apabila dia mengalihkan berat badannya ke kaki yang satu lagi untuk menyeimbangkan, krampon itu juga tercabut. Tiada apa lagi yang memegangnya pada gunung itu. Sebelum Jersey sempat bertindak, dia sudah tiada. Dia hanya mampu melihat rakan pendakiannya selama bertahun-tahun, seorang lelaki yang pernah bersamanya di puncak K2 kurang daripada 48 jam sebelum itu. Hilang menuruni cerun dan lenyap dari pandangan. Dan kemudian, tiada apa yang kedengaran kecuali angin. Jersey mengambil masa lebih 5 jam untuk menempuh jarak yang sepatutnya singkat. Apabila dia sampai ke kemah pasukan Korea yang berada lebih rendah di laluan itu, dia hampir tidak mampu bercakap. Mereka memberinya apa yang mereka ada dan Jersey rebah. Dia tidur selama 20 jam tanpa henti. Thaddeus Piotrowski tidak pernah ditemui. Bukan pada hari itu, bukan juga dalam pencarian selepas itu. Gunung yang baru saja membenarkan dua lelaki mencipta sejarah di lereng selatannya telah mengambil semula salah seorang daripada mereka dalam masa 48 jam selepas sampai ke puncak. Tetapi, hanya 6 hari kemudian, K2 membuktikan bahawa ia langsung tidak memberi beza walaupun anda berhati-hati. Renato Casorotto ialah seorang pendaki Itali berumur 38 tahun yang terkenal kerana melakukan segala-galanya secara bersendirian. Dia telah menghabiskan berminggu-minggu bersendirian cuba mendaki rabung yang sama yang telah meragut nyawa pendaki Amerika awal musim panas itu, iaitu Magic Line. Tetapi apabila cuaca bertukar buruk di atas gunung, Renato mengetepikan egonya, mengambil langkah selamat dan berpatah balik. Menjelang 16 Julai, dia telah berjaya turun semula sepenuhnya dari rabung yang menakutkan itu. Dia berada kira-kira sejam berjalan kaki dari kem induk dan hanya 15 minit lagi dari kawasan yang benar-benar selamat. Dia hampir sampai ke rumah. Apa yang perlu dia lakukan hanyalah melintasi glasier ini di kaki Gunung K2. Masalahnya ialah, glasier itu sebenarnya adalah sungai ais yang besar dan bergerak perlahan. Dan kerana ia bergerak, ia akan retak, menghasilkan ngarai dalam yang tersembunyi yang dipanggil rekahan. Bayangkan, berjalan melintasi tempat letak kereta yang beku. Tetapi di bawah lapisan nipis salji, terdapat pintu perangkap yang membawa anda terus jatuh ke dalam peti sejuk beku sedalam 130 kaki. Renato hanya beberapa minit dari kemahnya apabila dia terpijak kawasan salji yang sebenarnya bukan tanah yang kukuh langsung. Jambatan salji itu runtuh di bawah boot Renato dan dia jatuh kira-kira 13 tingkat terus ke dalam kegelapan berais. Dia terselamat daripada jatuhan itu, terbaring dalam keadaan cedera di dasar gua ais yang membeku ini. Entah bagaimana, dia berjaya mengeluarkan radio dari beg galasnya. Di kem asas, isterinya Gorita sedang duduk di dalam kemah dengan radionya sendiri terpasang menunggu dia pulang. Melalui bunyi statik yang berderak, Renato membisikkan satu mesej yang tidak sepatutnya didengar oleh mana-mana isteri. Gorita, saya sedang mati di dalam rekahan berhampiran kem asas. Sebuah pasukan penyelamat besar dari kem Itali, British dan Jerman segera mengambil peralatan mereka dan bergegas keluar ke atas glasier. Mereka menemui rekahan itu, menurunkan tali dan secara ajaib berjaya menarik Renato kembali ke permukaan sementara dia masih hidup. Tetapi tubuh manusia tidak dicipta untuk bertahan selepas jatuh dari ketinggian 13 tingkat. Kecederaan dalaman beliau terlalu parah dan beliau meninggal dunia tidak lama selepas mereka menariknya keluar. Begitu sahaja, 6 pendaki elit kini telah mati. Mereka telah terbunuh akibat runtuhan salji, keletihan, kegagalan peralatan dan rekahan di bahagian gunung yang berbeza sama sekali. Di kem asas, Kurt dan Julie sedang memerhati gunung itu semakin lenggang. Suasana meriah dan bising seperti sebuah kampung yang memenuhi glasier beberapa minggu sebelum ini
telah hilang sama sekali. Pasukan-pasukan sedang mengemas dan melarikan diri. Tetapi bagi Kurt Dimberger dan Julie Tallis, berpatah balik bukanlah satu pilihan. Mereka adalah pasukan penggambaran pada altitud tertinggi di dunia. Mereka bukan datang sejauh ini hanya untuk merakam orang lain pergi. Mereka akan merakam detik di puncak. Jadi, pada awal Ogos, ketika pendaki lain berundur, Kurt dan Julie mengemas kamera berat mereka, memakai krempon dan memulakan pendakian yang panjang dan mencabar melalui Abruzzi Spur. Tapak persinggahan terakhir mereka sebelum ke puncak ialah Kem 4. Ia terletak di atas dataran ais yang condong dan terdedah yang dipanggil bahu pada ketinggian kira-kira 26,000 kaki. Pada ketinggian itu, tekanan atmosfera sangat rendah. Setiap kali anda menarik nafas, anda hanya mendapat sebahagian kecil oksigen yang anda perlukan untuk terus hidup. Tempat ini dipanggil zone maut. Dan peraturan utamanya di sini ialah terus naik dan keluar secepat mungkin. Anda tidak boleh berlengah-lengah. Tetapi apabila Kurt dan Julie akhirnya menyeret diri mereka ke atas ais di Kem 4 pada 2 Ogos, terus berada di situ, memang itulah yang mereka terpaksa lakukan. Kerana mereka bukanlah satu-satunya yang bertekad untuk sampai ke puncak, tidak kira apapun pada musim itu. Tidak dapat dipercayai. Selepas berminggu-minggu cuaca buruk dan cubaan yang terbantut, beberapa ekspedisi bebas semuanya telah berkumpul di kawasan ais yang sama pada hari yang sama. Ada Alan Rouse, seorang pendaki Britain yang hebat, yang enggan pulang apabila pasukan asalnya berputus asa. Ada juga seorang pendaki Poland bernama Mufka. Ada pasukan dari Korea Selatan dan sekumpulan 3 pendaki Austria yang sangat berpengalaman. Jika ini di tempat lain, kehadiran mereka pasti melegakan. Namun di sini, ia hanyalah mimpi ngeri dari segi logistik. Cuaca buruk selama minggu-minggu sebelumnya telah memusnahkan kem sepenuhnya. Kemah-kemah yang telah didirikan di sini beberapa hari sebelum itu sama ada telah dicari-cari oleh angin atau tertimbus di bawah timbunan salji yang tebal. Kurt dan Julie telah membawa kemah tambahan bersama mereka, tetapi yang lain tidak seproaktif itu. Jadi apabila matahari mula terbenam pada 2 Ogos, suhu yang membeku memaksa para pendaki untuk bertarung secara panik demi kelangsungan hidup. Mereka mula berimpit-impit masuk ke dalam apa saja tempat perlindungan nailon rapuh yang masih berdiri. Pada satu ketika, lelaki dewasa disumbat seperti sardin ke dalam kemah kecil yang hanya sesuai untuk 2 orang. Tidur adalah mustahil. Mereka hanya berbaring di situ dalam gelap, menggigil, bernafas dengan berat, membakar tenaga berharga hanya untuk kekal hangat. Dan keesokan paginya, dalam keadaan letih dan tidak teratur, kem yang sesak itu melakukan satu kesilapan maut. Mereka memutuskan untuk menunggu sehari lagi untuk berehat sebelum meneruskan ke puncak. Mereka membazirkan 24 jam cuaca yang sangat baik. Tetapi yang lebih teruk, mereka juga membazirkan makanan dan gas dapur. Mereka langsung tidak tahu berapa besar harga yang perlu dibayar untuk itu. Akhirnya, pada pagi 4 Ogos, semua pendaki yang ada meneruskan pendakian ke puncak, dengan Alan Rouse mengetuai perjalanan dari Kem 4. Dia membuka laluan melalui berkilometer salji tebal, menggunakan tenaga yang sangat berharga. Tetapi dia tahu apa yang dilakukannya itu perlu untuk memastikan musim ini akhirnya berjaya. Dan pada jam 4 petang, 4 Ogos 1986, dia berjaya. Alan Rouse sampai ke puncak K2. Dia kini merupakan pendaki British pertama yang pernah menawan puncak K2 dan dia mula turun dengan segera. Tetapi Kurt dan Julie menghadapi satu lagi masalah. Mereka bukan sekadar mendaki. Ingat, mereka berada di sini untuk merakamkan puncak K2. Itu bermakna mereka terpaksa membawa peralatan rakaman yang berat dengan badan yang benar-benar letih dan kekurangan oksigen. Mereka bergerak dengan sangat perlahan sehingga hanya sampai ke puncak pada pukul 5.30 petang. Ia juga merupakan satu pencapaian yang menakjubkan. Antaranya, Julie menjadi wanita British pertama yang menawan puncak K2. Tetapi ketika mereka mengambil gambar dan melihat sekeliling, matahari sudah pun mula terbenam di balik ufuk. Dan sebaik sahaja mereka mula menuruni gunung, kegelapan menyelubungi seluruh gunung itu. Mereka sedang meredah salah satu gunung paling berbahaya di dunia, dalam keadaan buta sepenuhnya. Dan kemudian, perkara yang tidak dapat dielakkan pun berlaku. Julie, yang sudah kehabisan tenaga dan hilang koordinasi fizikal, tiba-tiba tergelincir. Krampon pada kedua-dua butnya hilang cengkaman pada ais yang keras. Oleh kerana mereka diikat bersama, jatuhnya Julie serta-merta menarik Kurt hingga terjatuh juga. Mereka berdua terhumban dengan ganas menuruni permukaan hampir menegak itu. Namun, dengan satu keajaiban mutlak, mereka tidak terhumban melepasi tebing itu. Mereka terjatuh ke kawasan salji yang lebih lembut dan berjaya menghentikan gelongsoran mereka. Tetapi mereka sudah tersasar dari laluan, hilang dalam kegelapan tanpa cara untuk mencari kem 4. Mereka tidak berani untuk terus menuruni. Sama seperti keluarga barat pada awal musim panas itu, Kurt dan Julie terpaksa mengorek lubang kecil di dalam ais dan menghabiskan sepanjang malam terdedah sepenuhnya kepada udara terbuka pada ketinggian 27,500 kaki. Saya tak perlu beritahu betapa bahayanya itu, tapi mereka memang tiada pilihan lain. Dan mereka tidak mati kesejukan. Apabila matahari terbit pada 5 Ogos, separuh beku, cedera dan benar-benar keletihan,
Mereka meraba-raba kembali ke kemah di Kem 4. Semua pendaki kini telah bersatu semula. Mereka hanya perlu berehat selama beberapa jam, mengemas beg dan turun dari gunung itu. Tetapi, K2 mempunyai rancangan lain. Kerana sebaik sahaja Kurt dan Julie merangkak masuk ke kemah mereka, satu sistem cuaca besar yang tidak dapat dijangka melanda gunung itu. Angin yang menderu melebihi 100 batu sejam, mengancam untuk mengoyakkan kemah nilon dari ais dan menerbangkannya ke langit. Suhu menjunam hingga 40 darjah di bawah sifar. Para pendaki terus terperangkap, tetapi mereka masih ada harapan. Ribut seperti ini memang biasa sepanjang musim. Mereka hanya perlu menunggu selama 1 atau 2 petang sahaja. Tetapi ribut ini tidak sekadar berlalu pergi. Tidak, ia mengamuk selama 5 hari yang menyeksakan. Kemah kecil Kurt dan Julie hampir tertimbus oleh timbunan salji tebal. Mereka terpaksa merangkak keluar apabila ribut salji reda sedikit dan memaksa diri masuk ke dalam kemah lain yang sudah sesak bersama Alan dan orang Austria hanya untuk terus hidup. Sekarang, 7 orang terperangkap dalam ruang yang hanya untuk 3 orang. Dan menjelang 8 Ogos, keadaan menjadi lebih teruk. Gas dapur mereka habis. Tanpa gas, anda tidak boleh mencairkan salji. Dan pada ketinggian itu, udara sangat nipis dan kering, sehingga paru-paru anda kehilangan sejumlah besar air dengan setiap nafas panik. Seorang pendaki perlu minum kira-kira 6 liter air sehari untuk terus hidup. Dan satu-satunya cara mereka mendapatkan air baru sahaja habis. Mereka terperangkap dalam kotak nilon yang gelap dan bergoncang dengan kuat, benar-benar kekeringan dari dalam tubuh mereka. Inilah musim panas hitam. Dan sejujurnya, situasi paling terdesak yang boleh dialami oleh mana-mana pendaki di mana-mana gunung di dunia. Mereka hanya mampu bertahan dengan penyiksaan seperti itu untuk satu tempoh yang terhad. Dan bagi Julie, ia memang terlalu berat. Kecederaan akibat terjatuh, dehidrasi dan ketiadaan harapan, semuanya menimpa dirinya. Paru-parunya perlahan-lahan mula dipenuhi cecair. Setiap nafas yang dihembusnya, kedengaran seperti bunyi berkocak yang mengerikan dan basah. Dan tiada apa-apa. Langsung tiada apa yang Kurt, Alan atau sesiapa sahaja yang berada di situ boleh lakukan. Malangnya, pada sekitar 8 Ogos 1986, pada waktu malam, Julie, wanita British pertama yang pernah mendaki K2, meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Kurt Diemberger kini duduk di sebelah jasad tidak bernyawa sahabat karibnya. Dan dia tahu, jika angin tidak berhenti tidak lama lagi, tiada seorang pun daripada mereka akan pulang ke rumah. Pada pagi, 10 Ogos, angin yang menderu akhirnya berhenti. Selepas 5 hari penuh penderitaan, K2 akhirnya menjadi sunyi. Bagi para mangsa yang terperangkap di dalam kemah, langit yang cerah membawa satu hakikat yang amat menggerunkan. 6 orang masih bernafas di dalam kemah di Kem 4. Tetapi mereka tahu, jika mereka terus berada pada ketinggian 26,000 kaki, walaupun untuk 1 malam lagi, mereka semua akan berakhir, sama seperti Julie. Mereka terpaksa mengambil peralatan mereka dan turun dari gunung sekarang juga. Tetapi, walaupun para mangsa mula merangkak keluar dari kemah yang koyak, mereka sedar salah seorang daripada mereka tidak bergerak. Alan Rouse, lelaki yang telah membuka laluan dan memimpin mereka semua ke puncak hanya beberapa hari sebelum itu, langsung tidak memberi sebarang respons. Darah yang pekat, kekurangan oksigen yang teruk dan dehidrasi yang melampau telah menyebabkan otaknya masuk ke dalam koma yang dalam dan tidak dapat dipulihkan. Jika anda berada di laluan mendaki biasa dan rakan anda rebah, anda akan mengangkat rakan anda ke atas bahu dan membawanya. Tetapi pada ketinggian 26,000 kaki, anda hampir tidak mampu mengangkat kaki sendiri. Bayangkan, cuba mengangkat seorang lelaki dewasa yang tidak sedarkan diri menuruni tangga beku yang menegak di atas jurang 1,000 kaki. Jika anda cuba, anda berdua akan jatuh dan anda berdua akan mati. Jadi Kurt dan 4 lagi pendaki yang masih mampu berdiri terpaksa membuat keputusan yang sukar. Apa yang perlu dilakukan dengan Alan? Sekejap, kita menyimpang sebentar. Setiap bulan, ada cerita yang tidak pernah dimuat naik ke YouTube. Ia ada jika anda mahu. Patreon, pautan di bawah. Sekarang, di mana kita tadi? Tinggal bersama Alan, sedangkan mereka tahu dia tidak akan mampu turun sendiri atau tinggalkan dia dan selamatkan diri sendiri. Mereka memilih untuk selamatkan diri sendiri. Tetapi, walaupun ketika mereka merangkak keluar dari kemah dan mula turun di Abruzzi Spur, mereka sudah tidak kelihatan seperti atlet elit lagi. Mereka bergerak seperti hantu. Dan gunung yang mereka cuba turun itu bukan lagi gunung yang sama seperti yang mereka daki sebelum ini. 5 hari ribut salji telah menghapuskan segalanya sepenuhnya. Tali keselamatan yang mereka gunakan untuk naik sebelum ini telah tertimbus di bawah salji baru yang tebal dan tidak stabil. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam salji tebal itu berisiko mencetuskan runtuhan salji besar yang boleh menghanyutkan mereka semua ke dalam jurang. Dan para pendaki itu sendiri sudah keletihan secara fizikal kerana mereka tidak dapat mencairkan salji untuk mendapatkan air. Mereka mengalami dehidrasi yang teruk. Darah mereka telah menjadi pekat seperti lumpur. Dan otot-otot mereka secara literal mula memakan diri sendiri hanya untuk memastikan organ penting mereka tetap hangat. Hanya beberapa ratus kaki dari kemah, 2 pendaki Austria, Hannes Wieser dan Alfred Imetzer, tiba-tiba rebah
dan tidak mampu bergerak lagi. Mereka duduk di atas salji, kehabisan tenaga sepenuhnya dan tidak mampu bangun semula. Dalam kesejukan itu, jantung mereka terhenti begitu sahaja. Mereka meninggal dunia di situ juga, hampir dalam jarak penglihatan dari kem yang baru sahaja mereka tinggalkan. Sekarang daripada 7 orang yang terperangkap dalam kemah-kemah itu, hanya tinggal Kurt, seorang warga Austria bernama Willy Bauer dan seorang wanita Poland bernama Mufka. Ketiga-tiga mereka turun secara membuta tuli di atas ais yang curam, dalam perlumbaan terdesak dan tidak terkoordinasi melawan tubuh mereka yang sedang nazak. Tetapi, K2 masih jauh lagi untuk turun. Dan di suatu tempat di sepanjang tali, tetap di kem-kem bawah, kekuatan luar biasa Mufka akhirnya habis juga. Dia hilang kesedaran di atas tali, menyertai senarai memilukan mereka yang telah menjadi korban gunung itu. Mengatasi segala rintangan, berjuang melalui halusinasi dan radang dingin yang teruk, Willy Bauer berjaya menyeret dirinya turun hingga ke kem asas. Dia terhuyung hayang, masuk ke kemah perubatan dan segera memberi amaran. Pasukan penyelamat yang masih berada di situ bergegas naik ke cerun bawah dan menemui Kurt Diemberger, terhuyung hayang turun di atas ais, hampir-hampir kehilangan nyawa. Kurt dan Willy terselamat, tetapi nyawa mereka hampir-hampir melayang. Dan ini bukan kali terakhir musim pendakian berakhir dengan begitu kejam. Kerana pada Januari 2026, di Makalu, sebuah gunung yang kebanyakan pendaki biasa pun tak pernah dengar, sesuatu telah berlaku yang sebenarnya sukar untuk dipercayai benar-benar berlaku. 4 pendaki mencipta sejarah di puncak. Dalam beberapa jam, 2 daripada mereka telah meninggal dunia. Apa yang sebenarnya berlaku ada dalam video seterusnya ini.